Satu mayat ditemui rentung di dalam kereta yang terbakar di sebuah hotel di Jalan Datuk Temenggung, Oyong, Lawai Jau di Miri, Sarawak awal pagi tadi. Jurucakap Pusat Gerakan Operasi PGO JBPM Sarawak berkata pihaknya menerima panggilan berhubung kejadian itu pada jam 3.39 pagi. Katanya sebaik anggota tiba di tempat kejadian mendapati api sudah marak pada sebuah kereta jenis Proton Satria Neo yang terbakar sepenuhnya. Sebaik api berjaya dipadamkan, anggota menjumpai satu mayat rentung di tempat duduk hadapan kereta berkenaan. Jelasnya pemeriksaan awal gagal mengenapasti identiti serta jantina mangsa dan mayat terbabit kemudian diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Terdahulu, seramai 10 anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Miri dikejarkan ke lokasi sebaik menerima panggilan.